Permit Kenderaan E-Hailing atau EVP adalah kebenaran rasmi yang membolehkan kenderaan persendirian beroperasi sebagai e-hailing Grab. Dikawasilkan oleh APAD, EVP memastikan keselamatan penumpang, pematuhan undang-undang, pengesahan IDTT dan keadilan industri dengan menetapkan standard operasi. EVP perlu dibatalkan apabila berlakunya perubahan penggunaan kenderaan seperti kembali kepada penggunaan peribadi, penjualan kenderaan atau pertukaran kenderaan untuk e-hailing. Pembatalan juga diperlukan jika pemandu berhenti beroperasi dengan platform e-hailing, atau apabila kenderaan melebihi had umur, Proses ini memastikan rekod kenderaan sentiasa sah dan tepat di sisi undang-undang. Jadi dalam video ini kami nak kongsi cara batalkan EVP Grab anda secara online di aplikasi Grab Driver. Selepas anda buka aplikasi ini, pada laman utama tekan Profile, kemudian tekan Help, seterusnya tekan Browse FAQs. Selepas itu buat cara yang batal EVP, kemudian tekan E-Hailing Vehicle Permit Cancellation. Terdapat dua jenis pembatalan, batal EVP Grab dan batal EVP kekal. Pastikan anda memilih pembatalan yang betul. Anda perlu scroll ke bawah dan tekan pautan ini bagi pemandu di Semenanjung Malaysia. Seterusnya, ia akan paparkan borang pengisytiharan batal EVP Grab. Anda diminta untuk membaca penerangan yang diberikan. Selepas itu, anda perlu scroll ke bawah dan isi maklumat yang diminta seperti nama pemandu, nombor kad pengenalan, email pemandu, nombor telefon, nama pemilik kenderaan, nombor kad pengenalan pemilik kenderaan, nombor plat kenderaan, surat kebenaran bagi yang berkenaan dan jenis pembatalan EVP. Pastikan anda memilih jenis pembatalan EVP yang betul. Untuk bahagian maklumat tambahan, anda perlu tandakan pada kotak kesemuanya. Untuk bahagian perakuan pengesahan, anda perlu tandakan pada kotak tersebut sebagai tanda pengesahan dan persetujuan dengan kenyataannya dinyatakan. Kemudian tekan Next. Seterusnya, tandakan pada kotak ini sebagai tanda persetujuan dengan kenyataan yang diberikan. Selepas itu, tekan Submit. Dijangkakan permohonan pembatalan EVP ini akan mengambil masa 5 hari bekerja untuk diproses. Anda perlu semak email selepas 5 hari bekerja untuk menerima surat pembatalan EVP dari Grab. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe Ali Gadget untuk pelbagai tutorial terkini. Bye!